Put, bukan kau ada kelas ke pagi ni? Malah. Ngantuk tu. Aku nak cakap. Main bunyi lah kau pergi je lah kelas kau. Apalah, pergi kelas dulu lah. Budak ni tak bangun lagi. Dah Zohor dah ni. Putra, dah Zohor dah ni. Kau dah solat belum? Ya. Jagi aku solat. Okey. Ish. Kau tengok mampus lah. Problem siap MM ni. Put, apa ni member kau mana? Member kau? Siapa? Ryan tu? Dia mana nak lepak macam kita main game macam ni. Dah? Sambung lah. Yo, sambung. Push stop. Put, bukan kau ada kelas ke hari ni? Semalam kau tak pergi, takkan hari ni tak nak pergi juga? Ya. Mandi tu. Putra, aku nak cakap sikit dengan kau boleh? Benda aku dah lambat ni naik kelas. Sebenarnya kau dah banyak berubah dah, Put. Kau cakap apa tadi? Put, yang aku kenal tak macam ni pun. Aku sikit pun tak berubah ha. Kau Azek sama je. Kau jangan samakan aku dengan dia lah. Akulah orang tua ni, jalan tak TikTok depan. Okey, aku call Lily. Putra. Papa. Kau bukan sepatutnya tempat belajar ke? Kau buat apa kat sini? Putra keluar dengan kawan-kawan Putra lah. So apa masalahnya? Ni apa? Siapa ajar kau isap-isap benda macam ni? Aku hantar kau tempat yang kau nak belajar, nak sangat belajar, tak nak dengar cakap aku. Kau buat apa? Gaul dengan budak-budak yang tak betul. Papa, Putra dah besar lah Papa. Kau jangan menjawab lah. Kau memang kurang ajar kan? Salim, okey tak? Okey. Betul je? Jalan sama-sama. Putra dah besar lah Papa. Kau jangan samakan aku dengan dia lah. Kau isap-isap benda.
dosa terhadap-Mu ya Allah, terhadap kedua ibu bapaku ya Allah, terhadap sahabat-sahabatku ya Allah. Ampuni segala dosa-dosaku ya Allah. Aku juga banyak berdosa kepada kawanku Rayyan ya Allah. Ampuni segala dosa-dosaku ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Rayyan. Kenapa? Birin, aku minta maaf banyak dah dengan kau. Aku tak patut buat kau macam tu dah. Tak apa. Aku dah maafkan kau dah. Aku tahu aku banyak salah dengan kau dah dari awal lagi. Aku tak patut buat kau macam tu. Tak apa, kita tutup buku lama, kita buka buku baru. Okay?